Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Sejambak kasih buat peneraju majlis, junjungan budi kepada barisan hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru, pemangkin intelek bangsa, seterusnya rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Cuba kita fikirkan sejenak, mengapakah setiap kali kita berhimpun, lafaz rukun negara sentiasa menjadi keutamaan? Adakah sekadar pelengkap majlis atau hanya sekadar kata-kata? Sudah tentu tidak. Rukun negara yang diperkenalkan pada tahun 1970 bukan sekadar 5 prinsip untuk dilafazkan, tetapi merupakan kompas moral yang memandu rakyat Malaysia agar terus hidup bersatu padu walau berbeza kaum, agama dan budaya. Justru pada hari ini, izinkan saya mengumpas mauduk pidato peranan rukun negara dalam membangun masyarakat yang bersatu padu. Sidang Dewan yang dihormati, paradigma pertama di bawah lembayung kata ketauhidan diaspirasi, perpaduan dikecapi. Imam An-Nawawi pernah berkata, kepercayaan kepada Tuhan ialah cahaya yang menerangi hati dan kekuatan yang menguatkan jiwa. Pujangga Melayu turut mengingatkan, tegak rumah kerana sendi, runtuh sendi rumah binasa. Tegak bangsa kerana budi, runtuh budi runtuhlah bangsa. Prinsip pertama rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan, mengajar kita supaya saling menghormati walaupun berlainan agama dan kepercayaan. Setiap agama menyeru umat agar mengamalkan kejujuran, kasih sayang, hormati, tolong menolong. Apabila nilai-nilai murni ini diamalkan, hubungan sesama masyarakat akan menjadi lebih erat, seterusnya melahirkan sebuah negara yang aman, harmoni dan bersatu padu. Sidang Dewan yang dimuliakan, paradigma kedua di bawah lembayung kata kesetiaan diutamakan, negara dimartabatkan. Tun Dr. Mahathir Mohamad pernah menyatakan kepatuhan kepada raja adalah cerminan kesetiaan kita kepada bangsa dan negara. Burung merpati terbang sekawan, hinggap sebentar di pohon jati. Setia kepada raja dan watan, negara aman rakyat dihormati. Prinsip kedua rukun negara, kesetiaan kepada raja dan negara, mengajar kita supaya menghormati institusi negara, mencintai tanah air dan mematuhi undang-undang. Sebagai murid, kita boleh menunjukkan kesetiaan dan menghormati jalur gemilang, menyanyikan lagu negaraku dengan penuh semangat, menjaga nama baik sekolah serta memupuk semangat patriotisme sejak di bangku sekolah lagi. Apabila rakyat bersatu hati dan setia kepada negara, keamanan akan terus terpelihara dan Malaysia akan terus dihormati di persada dunia. Warga Dewan yang saya hormati, paradigma ketiga di bawah lembayung kata kesopanan disemai, perpaduan dicapai. Prinsip 5 rukun negara, kesopanan dan kesusilaan merupakan kunci keharmonian masyarakat. Sikap berbudi bahasa, menghormati guru, menyayangi rakan serta menghargai budaya masyarakat lain dan mengeratkan hubungan sesama kita. Menurut Baltasar Garsien, kesopanan ialah cara terbaik menunjukkan rasa hormat terhadap orang lain. Jelaslah bahawa apabila setiap rakyat mengamalkan kesopanan dan dalam tutur kata dan tingkah laku, perpaduan akan terus subur, perselisihan dapat dielakkan dan keamanan negara akan terus terpelihara. Sidang Dewan yang saya muliakan, sebagai penutup bicara, marilah kita menghayati 3 prinsip rukun negara yang telah saya huraikan, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, serta kesopanan dan kesusilaan. Jadikanlah rukun negara bukan sekadar lafaz ketika perhimpunan, tetapi amalan dalam kehidupan seharian. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sekian, terima kasih.